kajian anda itu adalah kajian yang baik ataupun tidak lah. Okey, sebab melalui tujuan persoalan dan hipotesis kajian inilah kita dapat kenal pasti apakah reka bentuk kajian kita, apakah kaedah analisis data, apakah sampel kita. Inilah dia punya origin of semua metodologi kita lah. Okay, yang menentukan arah metodologi yang kita akan gunakan dalam kajian kita. Jadi walaupun sebenarnya dia mudah tapi dia sangatlah kritikal dalam sesebuah research lah ataupun penyelidikan. Okey, jadi hari ni kita akan tengoklah perbezaan. Dia nampak macam lebih kurang sama kan, tapi kita nak tengok hari ni apakah yang dikatakan dengan pernyataan tujuan, persoalan kajian dan juga hipotesis kajian. Kita nak tahu kepentingan bagi setiap pernyataan dan persoalan, nak tahu bagaimana nak menulis dengan baik untuk tujuan kajian, persoalan kajian dan juga hipotesis kajian untuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini yang kita akan lihatlah pada hari ini. Okey, so pertama sekali kita nak tengok tentang tujuan kajian lah. Jadi tujuan kajian ni dalam sesebuah tesis sebenarnya dia sangatlah pendek. Dia punya penulisan dia sangatlah pendek. Dalam satu paragraf sahaja pun dah mencukupi. Sebab tujuan kajian ini dia diikuti ataupun dia adalah kesinambungan daripada pernyataan masalah kita. Jadi bila kita menulis pernyataan masalah, kita akan highlightkan semua isu-isu yang berkaitan dengan kita panggil pemulih ubah yang kita nak kaji dalam kajian kita lah. Okay, so kita akan highlight semua pemulih ubah yang isu-isu yang berkaitan dengan pemulih ubah dalam kajian kita di dalam pernyataan masalah. Jadi apa yang ada dalam tujuan kajian ini iaitu berdasarkan isu-isu yang kita highlight tadi tu, jadi apa yang kita nak cuba lakukan dalam kajian kita ini. Itu yang kita tulis dalam tujuan kajian lah. Jadi dia adalah secara umum sebab ada setengah pelajar, saya pernah jumpa beberapa kali lah pelajar dia kadang-kadang ada pelajar ni dia list down semua objektif kajian dia dalam tujuan kajian. Sebab tujuan objektif kajian ni dia lebih spesifik. Dia lebih spesifik yang mana dia menerangkan semua perkara yang kita nak buat dalam kajian kita secara kita panggil mikro lah, secara kita panggil spesifik. Yang mana tujuan kajian ni lebih umum. Umumnya bermaksud secara keseluruhannya apa yang kita cuba nak buat dalam kajian kita ini. Walaupunlah objektif kajian kita ni kita guna DDR, ada need analysis, ada fasa pembangunan, ada fasa penilaian, tetapi sebenarnya semua itu sebenarnya untuk buat apa? Untuk mengkaji tentang apa? Membangunkan satu modul ataupun membangunkan model bagi mungkinlah bagi blended learning di peringkat pengajian tinggi contohnya. Jadi secara umum, nanti di dalam objektif kajian dan persoalan kajian barulah kita letakkan secara spesifik setiap langkah-langkah yang kita akan buat dalam kajian kita lah. Mula-mula kita buat need analysis, lepas tu kita buat pembangunan reka bentuk dan pembangunan, lepas tu barulah kita buat penilaian ataupun evaluation, barulah kita letakkan dalam kita punya objektif kajian. Jadi kalau kita tengok di sini dia kata menghuraikan secara umum arah dan tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian. Jadinya dia bukan nak menceritakan satu persatu objektif kita, tapi dia hanya nak menerangkan secara general, secara keseluruhan apa yang kita cuba buat dalam kajian kita ini. Okey, menerangkan mengenai hasrat utama kajian dijalankan, perlu dinyatakan setelah pengkaji mengenal pasti pernyataan masalah. Jadi dia punya kedudukannya dalam kita punya kertas projek ataupun tesis adalah selepas pernyataan masalah. Jadi dia mestilah somehow relate dengan pernyataan masalah kita lah. Kan kalau kita katakan pernyataan masalah kita ini tidak ada bahan bantu mengajar berasaskan teknologi yang terkini ataupun mungkin katanya ramai lagi pensyarah masih menggunakan pendekatan yang lama. Jadi mestilah kita punya tujuan kajian kita tu somehow dia reflect masalah kita tadi.
Kan? Dia reflect masalah kita tadi. Contohnya macam saya kata tadi, tak ada lagi bahan bantu mengajar berasaskan teknologi, guru-guru masih menggunakan pendekatan yang lama. Jadi berdasarkan masalah itu, kita cuba untuk membangunkan satu modul berasaskan teknologi dalam apa-apalah, mungkin dalam subjek matematik, bagi meningkatkan kemahiran ataupun bagi meningkatkan learning engagement pelajar. Contohnya di situ. Okay, jadi mungkinlah nanti di dalam objektif kajian baru kita go through one by one lah apa yang orang panggil apa, objektif-objektif spesifik yang kita nak includekan dalam kajian kita. Jadi tujuan kajian yang itu je, nak membangunkan satu modul berasaskan teknologi bagi teknologi mungkinlah kita gunakan metaverse contohnya kan, bagi meningkatkan learning engagement pelajar contohnya. Okey, so itulah tujuan kajian kita. Dia tak perlu pun nak buat panjang-panjang, satu paragraf pun dah cukup sebenarnya. Okey, jadi itu adalah tujuan kajian. Jadi contohnya di sinilah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan penggunaan komunikasi internet antara guru dan ibu bapa di sekolah menengah daerah Hulu Langat dengan pencapaian ujian pelajar dalam kajian sosial sekolah menengah. Itu adalah somehow dari perspektif kuantitatif lah. Okey, kalau perspektif kualitatif selalunya kita guna ayat meneroka. Okey, meneroka. Kalau kuantitatif selalunya mengkaji, mengenal pasti. Jadi perbezaan untuk kuantitatif dan kualitatif adalah dari segi kata kerja kat sinilah, mengkaji, mengenal pasti. Yang kalau kat kualitatif selalunya yang kita pakai adalah meneroka lah. Okey, jadi bila kita dah ada tujuan kajian, contohnya di sini, kita ambil kuantitatif ini. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan penggunaan komunikasi internet antara guru dan ibu bapa di sekolah menengah dengan pencapaian ujian pelajar dalam kajian sosial. Jadi kalau kita tengok di sini, next daripada tujuan kajian ini baru kita akan bangunkan objektif kajian. Jadi di sini objektif kajian macam saya ceritakan tadi lah. Objektif kajian ini dia mestilah berdasarkan pemboleh ubah yang telah dikupas di dalam penyataan masalah. So kalau you kata masalah you adalah pelajar kurang motivasi, jadi mesti ada aspek motivasi dekat dalam objektif kajian. Kan? Okay. Kalau you all kata dalam penyataan masalah adalah guru kurang kemahiran menggunakan teknologi. Jadi mesti ada somehow dalam objektif kajian pemboleh ubah yang berkaitan dengan kompetensi ICT contohnya, atau kompetensi teknologi, okay? Atau mungkin kemahiran menggunakan teknologi. Tapi mesti dia reflect lah apa yang kita nyatakan dalam penyataan masalah, dan dia mestilah mengandungi kata kerja yang nak dicapai. Jadi dekat sini objektif kajian ni sebenarnya dia adalah lebih spesifik berbanding dengan tujuan kajian. Jadi kalau kita tengok kat sini tujuan kajian yang saya ceritakan tadi lah, kalau kita tengok di sini, sekejap saya nak conteng sikit. Okay. So ini adalah tujuan kajian kita. Okay, ini adalah tujuan kajian kita. Jadi kalau kita tengok di sini, tujuan kajian ini dia ada pemboleh ubah yang mana kita ada penggunaan komunikasi internet antara guru dan ibu bapa daerah Hulu Langat dengan pencapaian ujian pelajar dalam kajian sosial sekolah menengah. Jadi di sini kita nampak ada pemboleh ubah penggunaan komunikasi internet, pencapaian ujian pelajar dalam kajian sosial. Dia punya sampel dia adalah guru dan ibu bapa. Di sini kita boleh dapat dia punya pemboleh ubah dan juga sampel. Jadi di sini sebenarnya ini adalah tujuan kajian. Jadi mungkin dalam tujuan kajian ini kita akan bangunkan beberapa objektif kajian. Beberapa objektif kajian. Contohnya macam yang pertama. Okey. Contohnya macam pertama kita boleh nampak di sini saya tak boleh tulis kat sini. Okey, tak apa. Kita boleh nampak kat sini yang pertama mungkin kita nak tengok tahap dulu. Okey, tahap. Tahap apa? Tahap penggunaan komunikasi internet
untuk guru. Guru, okey. Maafkan saya lah, buruk tulisan saya. Okey, untuk guru. And then mungkin yang kedua adalah kita nak tengok tahap tapi untuk ibu bapa. Okey, tahap untuk ibu bapa. Okey, ibu bapa. Mungkin saya tak payah tulis lah, buruk sangat. Okay, and then mungkin last sekali adalah kita nak tengok tahap pencapaian ujian pelajar. So once kita dah ada tahap-tahap tadi, yang keempat barulah kita akan melihat hubungan komunikasi internet antara guru dan ibu bapa di sekolah menengah daerah Hulu Langat dengan pencapaian ujian pelajar. Okey, barulah kita buat macam tu. So objektif kajian ini dia akan ada beberapa objektif yang akan membantu untuk menjawab tujuan kajian kita. Okey, so itulah objektif kajian. Okay, so objektif ni selalunya dia ada objektif umum dan juga objektif khusus. Okay, objektif umum dan juga objektif khusus. Apa yang membezakan objektif umum dan objektif khusus ni adalah kita boleh nampak di sini. Objektif umum kita boleh nampak contohnya mengkaji kesan-kesan pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran sains. Manakala objektif khusus adalah mengkaji kesan pendekatan konstruktivisme terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang membezakan umum dan khusus ni adalah objektif umum ni dia tidak somehow menghadkan konteks yang kita cuba nak kajilah. Contohnya kita nak kaji kesan-kesan pendekatan konstruktivisme. Umum dia tidak menghadkan kepada sesetengah konteks ataupun apa-apa konteks. Yang mana kesan-kesan ini kita akan lihat secara meluas. Manakala kalau kita tengok objektif khusus, dia dah menghadkan kepada pencapaian pelajar, kesan terhadap pencapaian pelajar. Jadi itu adalah objektif khusus lah yang mana kita nak tahu orang panggil apa? Kesan dia terhadap pencapaian pelajar, bukan terhadap motivasi pelajar, bukan terhadap perkara-perkara atau aspek yang lain lah. Okey, jadi itu adalah beza antara objektif umum dan objektif khusus. Okey, so kita teruskan, itu adalah untuk perbezaan untuk objektif umum dan objektif khusus lah. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, untuk objektif kajian selalunya kita kena very clear lah kita nak mengkaji apa. Nak tengok hubungan ke, nak tengok perbezaan ke, nak tengok kesan ke, okey, nak tengok impact ke. So dia kena very clear lah dekat situ apa yang kita cuba nak kaji di situ lah. Okey. Jadi macam kalau kita tengok contoh di sini, mengenal pasti hubungan, mengenal pasti perbezaan. Jadi dia kena sangat-sangat jelas lah, sebab melalui ini lah yang kita tahu sebenarnya apa analisis yang kita nak gunakan dan apakah reka bentuk kajian yang kita perlu guna dalam kajian kita. Okey, contohnya macam kalau kita punya objektif kajian kita ada hubungan, ada kesan. Jadi selalunya kita akan gunakan correlational research design. Kalau kita sekadar mengkaji tahap perbezaan, selalunya itu kita gunakan survey research design. Kalau kita gunakan macam mengenal pasti keperluan, mereka bentuk dan membangunkan, menilai, itu selalunya kita guna reka bentuk dan pembangunan lah, kita panggil design and development research, yang selalunya kita boleh pakai exploratory atau explanatory lah, depending kepada kuantitatif atau kualitatif. Sebab reka bentuk dan pembangunan atau DDR ni selalunya dia somehow lebih kurang macam mixed method, sebab selalunya kita akan buat need analysis, kita akan interview, and then reka bentuk dan pembangunan, dan penilaian kita akan buat kuantitatif selalunya lah. Jadi sebab tu dia nampak macam kita panggil nampak macam mixed method, tapi kita tak claim mixed method lah. Selalunya kita akan sebut kita pakai reka bentuk dan pembangunan lah ataupun DDR. Okay.
Jadi di sini untuk kajian kualitatif pula, ayat objektif mestilah menggambarkan ke arah kita cuba untuk memahami sesuatu situasi atau sesuatu senario. Jadi sebab itu dia selalunya meneroka kaedah belajar pelajar cemerlang, mengkaji masalah pengetua semasa mengurus sekolah. Jadi dekat sini kita tak boleh come up with macam specific outcome. Okay, sebab meneroka kaedah belajar. Kaedah belajar ni banyak. So kita tak boleh nak mengatakan okey kaedah mengajar ni adalah baik, adalah kurang baik. Kan, sebab dia kaedah belajar ni kita akan kena pasti banyak kaedah belajar nanti. Mungkin ada kaedah belajar yang kendiri, kaedah belajar apa-apa kan, banyaklah dia punya kaedah belajar. Mengkaji masalah. Jadi masalah pengetua pun adalah sangat-sangat kita panggil banyak. Dia tak boleh macam untuk objektif, untuk kuantitatif ni kita boleh nampak dah. Menentukan hubungan motivasi. Jadi jawapannya ada dua je. Ada hubungan, tak ada hubungan. Kuantitatif. Kalau yang bawah ni pula mengenal pasti perbezaan. Jawapannya ada dua je. Ada perbezaan, tak ada perbezaan. So kuantitatif ni dia punya, kalau kita bacalah dia punya research objektif dia, kita dah boleh agak apa jawapannya. Ada hubungan, tak ada hubungan. Ada perbezaan, tak ada perbezaan. So straightforward, very straightforward dia punya hasil dia. Kita dah boleh predict. Sebab itulah nanti kalau kuantitatif kita ada orang panggil apa? Hypothesis. Sebab of course kita boleh come up with a hypothesis. Tapi kalau kualitatif, meneroka kaedah belajar kan. So kita pun tak boleh nak expect sebenarnya apa kaedah belajar yang boleh yang mungkin akan keluar. Mengkaji masalah pengetua, apa sebenarnya masalah yang boleh keluar sebab terlalu banyak. Sebab kita boleh anything can appear kan dalam proses kita nak meneroka kaedah belajar, dalam proses kita nak mengkaji masalah pengetua. Itu bezanya kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif dia punya objektif lebih kepada nak menggambarkan kita cuba untuk memahami sesuatu situasi atau senario yang kita cuba nak kaji lah. Okay. And then kita pergi kepada persoalan kajian. Kalau tadi kita dah kata objektif kajian yang mana kalau kita tengok dia punya strukturnya lebih kepada penyataan. Mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Mengenal pasti perbezaan motivasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan. So dia punya ayat dia lebih kepada penyataan. Penyataan. Manakala untuk persoalan kajian ini dia punya strukturnya akan lebih kepada soalan. Nama pun persoalan kajian kan. Yang mana sebenarnya objektif dan persoalan kajian ni benda yang sama. Cuma persoalan kajian kita tukarkan strukturnya kepada soalan. Jadi kenapa sama? Kalau kita tengok di sini, kalau kajian kuantitatif kalau saya tengok contoh di sini mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar, itu adalah objektif kajian. Persoalan kajiannya hanya perlu tukar apakah hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Contohnya kalau mengenal pasti perbezaan motivasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan, persoalan kajiannya just tukar. Adakah terdapat perbezaan motivasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan? Jadi tukar kepada ayat soalan sahaja. Tak perlu fikir-fikir nak kena tukar ayat lain, tak perlu. Guna je struktur yang sama, cuma tukar kata kerja dia kat depan tu mengenal pasti, pasti pada orang panggil apa, persoalan. Adakah? Kan? Apakah? Jadi itu adalah cara nak menulis persoalan kajian. Sama juga macam kajian kualitatif. Kan? Apakah kaedah belajar pelajar yang cemerlang? Kan? Apakah masalah pengetua semasa mengurus sekolah? Jadi jadikan dia sebagai soalan. Jadi kalau kita tengok di sinilah contohnya di sini. Adakah komunikasi internet ibu bapa dengan guru menjejaskan prestasi pelajar di dalam kelas? Bagaimanakah pengalaman komunikasi internet ibu bapa dengan guru-guru digunakan bagi menilai prestasi anak-anak? Sama juga persoalan kajian ni mestilah reflect kuantitatif dan kualitatif lah. Okay, kalau kualitatif lebih kepada bagaimana, okay, sebab kita nak menunjukkan bahawa kita ni cuba untuk
explore, cuba untuk meneroka sesuatu isu. Itu adalah kualitatif. Okey. Jadi ini adalah persoalan kajian. Okey, untuk kuantitatif, okey, kita ada hipotesis kajian, especially apabila kita melibatkan analisis inferensi ataupun statistik inferensi lah. Okey, manakala untuk kualitatif jangan buat hipotesis. Tak ada orang buat hipotesis untuk kualitatif. Okey, untuk kualitatif tidak ada hipotesis kajian. Untuk kuantitatif sahaja kita akan letakkan hipotesis kajian. Sebab macam yang saya cakap tadi lah, untuk kuantitatif kita dah boleh ramal, kan? Kita dah boleh ramal. Contoh macam kat sini, apakah hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar? So kita dah boleh predict dah. Oh, ada hubungan ke tak ada hubungan, kan? Ada dua je. Ada perbezaan, tak ada perbezaan. Ada hubungan, tak ada hubungan. Jadi kita boleh ramalkan terdapat motivasi dengan pencapaian pelajar. Jadi kita letaklah dekat situ hipotesis. Okey? Jadi penyataan dalam pendidikan kuantitatif di mana penyelidik membuat ramalan yang hendak diuji mengenai hasil hubungan, hasil perbezaan, hasil kesan. Okey? Jadi kita macam mana nak buat hipotesis ni? Mestilah ada support daripada kajian lepas lah. Kalau contohnya atau teori. Contohnya kalau teori, kita refer lah teori apa-apalah yang mana teori itu mengatakan bahawa katakanlah teori kejap saya tunjukkan satu teori lah di sini. Okey. So sekejap. Okay. So kalau kita tengok di sini atau model lah, saya bagi model lah Kenapa saya tak boleh tulis ni? Okay, so kalau kita tengok di sini, ini untuk teknologi acceptance model. Okay, teknologi acceptance model. So kalau kita tengok di sini, okay, so kalau kita tengok di sini, okay, kita boleh nampak di sini ada beberapa elemen yang ada dekat dalam model ini. Kita nak buat pasal teknologi lah, contohnya kita nak buat research tentang teknologi use in maybe secondary school, kan, teknologi use in secondary school, sebab sekarang kita dah tengok ramai atau banyak sekolah dah menggalakkan pelajar-pelajar gunakan teknologi dekat sekolah, kan. Budak-budak sekarang pun dah pakai Canva, dah pakai Metaverse, dah pakai itu ini, kan, teknologi yang diperkenalkan oleh KPM. Jadi kita nak tengok sebenarnya, mungkinlah kita nak tengok dari segi penggunaan teknologi dalam kalangan pelajar. Jadi kita nak kaji tentang intention to use. Niat untuk menggunakan teknologi contohnya. So kita dah boleh nampak di sini dalam model ini, kita follow model ini. Contohnya kita memang gunakan model ini dalam kajian kita. Jadi kita boleh nampak kat sini sikap dia terhadap teknologi itu akan menyebabkan niat untuk menggunakan teknologi itu semakin tinggi. Contohnya di sini jadi bila kita refer kat sini, kita pula objektif kajian kita adalah untuk mengkaji hubungan antara sikap menggunakan teknologi terhadap niat menggunakan teknologi contohnya. Okey, jadi untuk kita nak decide hipotesis kita tu, kita nak letak tak ada hubungan ke ada hubungan. Nak decide kan, kita nak guna hipotesis null ke hipotesis alternatif. Kalau kita guna hipotesis null, kita kena kata tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap menggunakan teknologi terhadap niat untuk menggunakan teknologi. Itu adalah null hypothesis. Tapi kalau hipotesis alternatif, kita kena claim terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap menggunakan teknologi terhadap niat menggunakan teknologi. So sekarang ada dua. Kita nak cakap ada hubungan ke tak ada hubungan. Jadi macam mana kita nak decide? Kita boleh gunakan model, kita boleh gunakan kajian-kajian lepas untuk kita jadikan sebagai sandaran untuk kita nak mengatakan bahawa ya ada hubungan atau tidak ada hubungan lah. Selalunya kita akan cakap ada hubungan lah. Okey, ada hubungan yang mana kita boleh katakan selalunya macam saya lah sebagai pembaca, saya akan tanya macam mana you develop hypothesis.
Kan, macam mana you come out dengan hipotesis? Kenapa hipotesis alternatif? Kenapa you kata terdapat hubungan? Jadi jawapan yang sebaiknya adalah kita boleh katakan kita bersandarkan kepada model, contohnya, atau kajian lepas yang mengatakan bahawa terdapatnya hubungan antara pemboleh ubah A dan pemboleh ubah B. Jadi itu yang kita boleh buatlah dalam kita nak membangunkan hipotesis kajian. Okey, dia tak boleh saja saya nak suka, saya nak saja cakap kata ada hubungan saja kan. Memang saya rasa macam saya nak cakap ada hubungan lah, tak boleh. Dia nak bangunkan hipotesis kajian ini mestilah somehow kita bersandarkan apa-apa, contohnya model teori ataupun kajian lepas yang kita perolehi daripada pembacaan kita lah. Okey, jadi apakah tujuan kita nak membina hipotesis kajian ini? Kita sebenarnya buat hipotesis ni sebab kita nak buat apa-apa macam jangkaan sementara atau ramalan sementara supaya nanti kita akan uji kita punya jangkaan itu tadi sama ada jangkaan kita itu betul ataupun tidak. Okey? Jadi itu adalah tujuan kenapa kita nak membina hipotesis kajian. Sebab kita nak uji something mestilah ada dia punya basis dia, nak ada dia punya, kita panggil asas dia. Jadi hipotesis ini akan menjadi satu asas pengujian yang mana kita akan buat pengujian berasaskan hipotesis ini dan akan menentukan sama ada hipotesis ini diterima ataupun tidak diterima selepas kita punya data analisis lah. Okey. Jadi melalui hipotesis ni sebenarnya dan juga persoalan kajian tadi, kita boleh kenal pastilah sebenarnya apakah kaedah-kaedah kajian yang kita perlu gunakan dan sampel yang kita perlu gunakan. Okey, jadi ini adalah tujuan membina hipotesis. Jadi ciri-ciri hipotesis di sini adalah boleh dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat. Hipotesis kita tak nak panjang-panjang. Hipotesis pendek sahaja. Terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan motivasi pelajar contohnya. Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi penguasaan matematik dengan jantina pelajar contohnya. So tak perlu nak tulis macam ayat berbunga-bunga kan, tak perlu. Memang straightforward sahaja. Okey, hipotesis juga mestilah boleh diuji. Janganlah pilih hipotesis yang somehow kita ni macam mana nak uji kan? Nak menguji sesuatu yang tidak boleh diuji kan, yang tak ada instrumen, yang kita tak boleh nak quantify kan. Jadi untuk hipotesis ni mestilah melibatkan pemboleh ubah yang boleh diuji. Dan dia mestilah very specific. Dia tak boleh umum. Dia kena spesifik. Kena mention pemboleh ubah, hubungan, perbezaan. Dia tak boleh macam tulis sekadar macam prestasi penguasaan matematik, mengenal pasti prestasi penguasaan matematik dalam kalangan jantina contohnya. So you nak kaji apa, hubungan ke perbezaan ke? Dia kena nyatakanlah mengkaji hubungan ataupun mengkaji perbezaan penguasaan matematik, bukan mengkajilah, terdapat perbezaan yang signifikan dalam prestasi penguasaan matematik di antara lelaki dan perempuan. Dia kena very clear macam itulah. Contohnya macam ke atas ini pun boleh juga. Atas ni kita panggil sebagai hipotesis berarah. Nanti kita akan tengok ada tak? Ada kat sini. Okay, so nanti saya akan terangkan kemudian lah apa yang dikatakan dengan hipotesis berarah and so on. Okay, and then mestilah tekal dengan pengetahuan yang sedia ada, teori dan tidak bertentangan. Ini yang saya cakap tadi. Dia mestilah kena ada somehow basis. Kenapa you buat hipotesis tersebut? Berdasarkan apa? Kan dia tak boleh kata macam saya kata tadilah, saya saja je nak buat hipotesis yang ada hubungan kan. Bila orang tanya, kenapa you buat ada hubungan? Kenapa you tak buat tiada hubungan kan? Saja. Tak boleh macam tu. Mesti ada berdasarkan apa-apa pengetahuan sedia ada lah, teori, kajian-kajian lepas, model untuk memberikan like to support lah kenapa you buat hipotesis tersebut. Okay, yang mana contoh ni lah mempunyai kuasa penjelasan. Maksudnya di sini adalah kajian-kajian lain yang mengatakan bahawa ya memanglah kalau you guna teknologi memang you dapat meningkatkan
minat pelajar. Contohnya kalau you guna teknologi memang you boleh meningkatkan penglibatan pelajar contohnya. Okey, mungkin sumbernya datang daripada teori, daripada model, daripada kajian-kajian yang lepas lah. Okey. Mestilah boleh diuji. Okey, ni adalah samalah macam dekat atas So, kita pergi kepada jenis-jenis hipotesis. Dia sebenarnya ada dua jenis hipotesis. Hipotesis null dan hipotesis alternatif. Yang mana hipotesis alternatif dia ada dua, berarah dan tak berarah. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Hipotesis null ni adalah di mana kita nyatakan bahawa tidak ada apa-apa perubahan dalam pemboleh ubah bersandar. Yang mana kalau perbezaan kita claim tiada perbezaan signifikan. Kalau hubungan kita claim tiada hubungan yang signifikan. Kalau kesan kita claim tiada kesan yang signifikan. So basically hipotesis null ni kita kena mention tiada. Tak ada perbezaan, tak ada hubungan, tak ada kesan, tak ada pengaruh. Jadi tiada, kena mention tiada. Itu adalah hipotesis null. Okay. Manakala hipotesis alternatif adalah kita nak mention bahawa ia ada. Ada hubungan, ada perbezaan, ada kesan, ada pengaruh, ada. Okey? Yang mana macam saya ceritakan tadi dia ada dua jenis. Dia ada hipotesis alternatif yang berarah, dia ada hipotesis yang tidak berarah. Jadi apakah hipotesis alternatif yang berarah ini? Adalah dia mention arah perubahan lebih tinggi, kan? Lebih signifikan, lebih pengaruh yang lebih kuat. Contohnya, kan? So hipotesis berarah ni macam contoh dia kata kat sini, pelajar perempuan memperolehi pencapaian matematik yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. So dia ada arah di sini. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih signifikan and so on lah. Okay. Jadi itu adalah hipotesis alternatif yang berarah. Tapi you tak macam saya cakap tadi, tak boleh suka-suka hati nak kata lebih tinggi. Mesti ada somehow sokongan daripada kajian-kajian lepas, daripada teori yang mengatakan ya, pelajar perempuan memang selalunya matematik lebih tinggi daripada lelaki. So you kena ada that justification. Okay. And then kat sini dia kata kalau hipotesis null dia tidak terdapat perbezaan signifikan, macam saya katakan tadilah, tidak terdapat. Tapi untuk hipotesis alternatif, pelajar bandar menunjukkan prestasi bahasa Inggeris yang lebih tinggi. Kita boleh nampak di sini, ini menunjukkan dia adalah hipotesis alternatif yang berarah. Okey, yang berarah. Macam saya katakan tadilah, dekat sini pengkaji perlu mendapatkan sokongan literature sebelum membuat keputusan mengemukakan hipotesis berarah. Kalau tak ada sokongan, maksudnya you are not doing the right thing lah. Maksudnya you sedang membuat spekulasi. Dalam kajian kita tak nak spekulasi. Kita nak evidence based. Evidence based. Mesti ada bukti, mesti ada sokongan. Dalam kajian apa-apa saja penyelidikan, semua pernyataan, semua ayat yang cakap mestilah evidence based. Okey? Okey, itu adalah hipotesis berarah. Kalau hipotesis alternatif tidak berarah, dia cakap ya ada perbezaan, ada pengaruh, ada hubungan. Tapi dia tak mention siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah. Macam kat sini kan, memang berbeza, terdapat perbezaan, terdapat pengaruh, terdapat relationship atau hubungan. Tapi dia tak bagi tahu pun kat sini siapa yang lagi tinggi, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Dia tak bagi tahu dekat sini. Okay, meaning that dia cuma cakap ya ada sahaja. Ada perbezaan, ada pengaruh, ada hubungan. Okay, so itu adalah hipotesis alternatif yang tidak berarah. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan berkaitan dengan hipotesis, soalan kajian dan juga tujuan kajian? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada Okay. So kita teruskan lagi dengan bagaimana kita nak membentuk hipotesis. Okey, jadi kita ada dua di sini, iaitu secara induktif dan secara diduktif.
Okey, secara induktif ini adalah selalunya kita akan buat hipotesis ataupun kita akan buat jangkaan atau ramalan lah atas kumpulan yang kecil. Yang mana kita buatlah collection of data sikit and then kita come up with jangkaan berasaskan apa yang kita perolehi lah itu. Okey, dalam kumpulan yang kecil. Dalam kumpulan yang kecil dan kita cuba untuk generalizekan that kita panggil jangkaan yang kita perolehi tadilah. Okey. So itu adalah secara induktif. Manakala kita ada lagi satu iaitu secara didaktif. Didaktif ni selalunya kita akan gunakan data empirical, kita akan gunakan theoretical untuk kita nak membentuk apa-apa sahaja hipotesis lah daripada kajian literature yang mana kajian-kajian yang lepas kan. So kita cuba untuk study, kita cuba untuk fahami kajian-kajian lepas dan kita come up dengan hipotesis berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang lepas lah. So itu adalah didaktif. Maksudnya kita buat hipotesis berdasarkan bukti-bukti atau justifikasi yang kita perolehi daripada teori atau literature lah. Okay. So dekat sini kita tengok tahap hipotesis. Jadi kat sini setengah penyelidik hanya menggunakan istilah hipotesis bagi penyelidikan. Ini yang saya, apa yang maksudnya di sini adalah kadang-kadang untuk certain situation atau certain scenario, hipotesis dia tak melibatkan hipotesis null dan hipotesis alternatif. Selalunya keadaan ini terjadi bila contohnya macam kamilah pensyarah, bila kita buat apa-apa penyelidikan dalam projek ada projek penyelidikan, selalunya kita dah tak gunalah hipotesis null dan hipotesis alternatif ini. Kita buat hipotesis secara general yang mana kita cuba nyatakan apakah ramalan kita untuk kajian kita ini. Jadi dia tak ada null hipotesis, dia tak ada hipotesis alternatif. Okey, yang mana kita cuba cakaplah dapatan kita dijangka apa? Apakah jangkaan dapatan kita? Itu adalah selalunya kita buat dalam pensyarah buat dalam geran-geran penyelidikan lah. Tapi untuk penyelidikan dalam konteks akademik yang mana you buat master, buat PhD ini, selalunya kita akan buat hipotesis null dan hipotesis alternatif. Okay. Okay, jadi di sini dia kata hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk yang pincang namun boleh juga dikatakan dalam bentuk tidak pincang. Okey, ataupun bias lah. Macam saya kata tadilah, kita boleh guna yang berarah ataupun kita boleh guna yang tidak berarah. Okey. Okey, selalunya dia kata hipotesis null dan hipotesis alternatif selalunya kita panggil sebagai hipotesis operasi lah, yang mana you buat untuk dalam you punya kajian penyelidikan master, PhD, degree and so on lah. Okey. So bila sebelum saya terlupa, bila kita kata kita ada hipotesis, kita ada 5 chapter. Untuk kertas projek, untuk thesis, kita ada 5 chapter selalunya. Dan hipotesis ni akan diletakkan selepas persoalan kajian di dalam bab 1. Jadi bila hipotesis ni kita nak come out, dia dalam bab 1 je ke? Tidak. Selalunya hipotesis ini dia akan muncul semula dalam bab 4. Dalam bab 4 yang mana bab 4 ni adalah dapatan kajian kita. Dapatan kajian kita. Bukan perbincangan dapatan kajian. Kita nyatakan apa dapatan kajian dan kita elaborate lah apa yang kita perolehi. Tapi kita belum lagi bincangkan. Bincangkan selalunya dalam bab 5. Okey. Jadi hipotesis ni dia akan muncul semula semasa bab 4 yang mana contohnya lah kita punya objektif kajian adalah untuk mengkaji hubungan antara motivasi pelajar dan pencapaian pelajar. Contohnya. Okey, itu adalah objektif kajian kita. Jadi bila kita masuk dalam bab 4, kita nak bincangkan tentang hubungan antara motivasi dan juga pencapaian pelajar ini, kita kena tuliskan balik kita punya hipotesis. Tulis balik hipotesis yang berkaitan lah, yang berkaitan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara motivasi dan pencapaian pelajar. So kita kena tunjuklah data kita and all the data analysis, elaborate, dan di akhirnya kita kena jawab balik. Okey, adakah hipotesis kita ni diketepikan
atau ditolak ataupun dia diterima. Kalau kata you punya dapatan memang menunjukkan bahawa your P value is less than 0.05. Kan? Jadi kita akan menyatakan bahawa hipotesis null, hipotesis alternatif lah. Hipotesis alternatif diterima. Kerana P value adalah kurang daripada 0.05. So kita akan menjawab semula hipotesis kita tadi sama ada diterima ataupun ditolak. Okay. So hipotesis macam ni saya kata kat sini lah, hipotesis alternatif dijangka diterima oleh penyelidik. Macam saya kata tadilah, kalau kita pakai terdapat hubungan yang signifikan and then your P value is less than 0.05, then maksudnya you kena terimalah hipotesis yang you dah buat pada awal bab 1 tu. Okay. So ni adalah contoh hipotesis. Okay, kalau kita kata hipotesis kita adalah hipotesis null di sini. Tidak terdapat perbezaan pencapaian. Okay, jadi kalau interpretasi hipotesis ini, kalau hasil ujian menolak hipotesis null, macam mana dia menolak hipotesis null? Kalau P is more than 0.05. Kalau P is more than 0.05, maksudnya kita terpaksa menolak hipotesis null. Bermaksud populasi kajian menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian dalam mata pelajaran kejuruteraan teknologi. So kita kena terangkanlah kalau kita tolak hipotesis, apa maksudnya di situ. Kalau you menerima ataupun gagal menolak hipotesis, apa yang dimaksudkan dengan penolakan menolak itu. So you kena terangkanlah dekat sini, menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian dalam mata pelajaran kejuruteraan teknologi. Sama juga kalau you terima pun. Okay, kalau you terima, you kena tunjukkanlah apa sebenarnya maksud penerimaan hipotesis itu. Menunjukkan bahawa dalam populasi kajian tidak menunjukkan perbezaan pencapaian dalam mata pelajaran kejuruteraan teknologi antara kedua-dua kumpulan jantina. So itu adalah cara kita nak menjawab dan menginterpretasi hipotesis kajian kita lah. Okay. Alright, so itu adalah tentang hipotesis kajian. Jadi di sini menjelaskan kepentingan bagi setiap pernyataan dan persoalan. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, tujuan kajian, pernyataan dan juga persoalan kajian adalah penting kerana ianya dapat memberikan kita lah somehow gambaran. Apakah sampel, apakah kaedah atau metodologi yang sesuai untuk kita gunakan dalam kajian kita. Sama ada kita nak buat kualitatif ke kuantitatif ke, it depends actually on your research questions and research objective. Okay, jadi sebab itu saya kata dia nampak mudah sebenarnya nak buat objektif kajian, persoalan kajian, tujuan kajian ni, tapi sebenarnya dia adalah the basic of your research, asas penyelidikan you yang dapat menentukan arah method you nak buat apa, analisis data guna analisis apa, sampel siapa, dia akan menentukan that aspect lah. Okay, and then okay, menulis pernyataan tujuan persoalan kajian dan hipotesis kajian. Jadi macam saya katakan tadi, saya just repeat balik lah yang mana bila nak menulis semua ini, okay, semua ini, pertama sekali yang you kena tahu adalah apakah pemboleh ubah. Pemboleh ubah nak tahu kat mana, daripada mana? Pernyataan masalah. Sebab dia bersangkut-sangkut. Okay, dia bersangkut-sangkut. Daripada pernyataan masalah, you boleh bangunkan tujuan kajian. Daripada tujuan kajian, you akan refer balik pernyataan masalah untuk you buat objektif kajian dan persoalan kajian. Yang mana, kat mana you nak dapat pemboleh ubah yang you nak masukkan dalam persoalan kajian, hipotesis kajian, tujuan kajian itu adalah daripada pernyataan masalah. Sebab itu selalu sangat kita tengok pelajar ni kadang-kadang dia pernyataan masalah dia lain, tapi objektif kajian dia lain.
Sebenarnya dia nak menyelesaikan masalah apa, kan? Itu yang selalu pembaca dia akan query kepada pelajar. You punya penyataan masalah, you tulis guru kan. Guru ada masalah kompetensi untuk menggunakan teknologi, guru tidak bermotivasi untuk menggunakan teknologi, guru tidak mendapat sokongan daripada pentadbir untuk menggunakan teknologi. Tiba-tiba objektifnya adalah mengenal pasti motivasi pelajar menggunakan teknologi dalam kelas. Tak relate dengan penyataan masalah tadi. Sebab tu you kena tengok balik penyataan masalah. You mengatakan bahawa guru tak ada kompetensi dan mestilah ada pemboleh ubah kompetensi ICT guru. You kata guru ni dia tidak bermotivasi untuk menggunakan teknologi. Mestilah ada pemboleh ubah tentang motivasi menggunakan teknologi dalam kalangan guru lah. And then you mengatakan bahawa tidak mendapat sokongan pentadbir. Mungkin you ada pemboleh ubah sokongan institusi. Kan contohnya. So dia mesti somehow align dengan you punya penyataan masalah. Barulah you punya objektif dan penyataan tu nampak cantik. Nampak cantik lah. Maksudnya bila kita baca kita faham, oh sebab tu you nak buat kajian ni, sebab tu you nak somehow menyelesaikan masalah ini, sebab memang you dah mention dekat penyataan masalah bahawa ada isu dengan pemboleh ubah ini dalam konteks kajian kita lah. Okay. Jadi itu adalah kaitan antara semua ini dengan bagaimana kita nak mengenal pasti pemboleh ubah lah. Okay. Jadi macam mana kita nak menentukan pemboleh ubah? Selalunya pemboleh ubah ini kita kena pilih sesuatu yang boleh diukur lah. Janganlah pilih sesuatu macam dalam fikiran dalam fikiran kita nak ukur macam mana ni kan? Macam mana kita nak ukur sesuatu yang ada dalam fikiran? Contohnya lah, macam motivasi, yes, walaupun nampak impossible tapi sebenarnya motivasi kita ada, kita punya instrumen untuk mengukur motivasi. Contohnya kalau kita nak mengukur tingkah laku macam mana nak mengukur? Boleh tak kita ukur? Mungkin kita boleh ukur guna pemerhatian contohnya. So bolehlah ukur. Macam apa lagi? Mungkin you nak mengukur suka atau tidak. Suka atau tidak ni boleh tak nak ukur kan? You nak ukur guna apa contohnya. So bila you nak decide on what pemboleh ubah yang you nak guna, you kena fikir balik boleh ukur ke tidak? Ada tak instrumen untuk mengukur pemboleh ubah tersebut? Okay, dia kena fikir macam tu. Macam gaya kepimpinan, yes ada instrumen. Pencapaian, yes ada instrumen. So kena somehow fikirkan pemboleh ubah kita ni boleh diukur ataupun tidak. Okay, ada tak instrumen yang dapat mengukur apa yang kita cuba nak ukur tu lah. Okay, jadi bila kita dah tentukan pemboleh ubah, kita kena buat pula definisi operasional. Okay, definisi operasional. Contohnya macam kita nak mengatakan bahawa kita nak mengkaji motivasi. Tapi motivasi is too general. Motivasi tu sangat general. Jadi kita kena buat definisi operasi. Motivasi dalam kajian kita ni merujuk kepada motivasi apa? Motivasi menggunakan teknologi. Motivasi apa? Motivasi apa lagi? Contohlah kita nak pilih apa-apa kan. So kena be very specific. Motivasi apa yang kita nak kaji. Sebab kalau kita tak spesifik, nanti kita boleh di-query lah kan. Motivasi ni ada ini. Tapi kenapa you buat satu saja? You kena nyatakan dekat dalam definisi operasi. Contoh dia kalau motivasi kita katalah dia ada motivasi extrinsic, motivasi intrinsik. Tapi dalam kajian kita cuma nak tengok motivasi intrinsik sahaja. Kita tak nak motivasi extrinsic, kita tak nak kaji dalam kajian kita. So kena nyatakan dalam definisi operasional ini. Okay, ataupun kita panggil sebagai operational definition lah. Okay, dalam thesis. Okay, jadi di sini itu adalah tentang pemboleh ubah. Jadi macam saya katakan tadi lah, pemboleh ubah mestilah boleh ukur, dan pemboleh ubah ini dia boleh berbeza nilai untuk orang-orang yang individu. Okay, dia pemboleh ubah mestilah berbeza-beza, dia punya nilai boleh berbeza-beza depending on the individual. Jadi first boleh ukur, second boleh berbeza-beza depending on the individual. Okay, itu adalah sifat pemboleh ubah. Okay, so
kita duk sebut pasal pemboleh ubah ni kan. Ada banyak jenis pemboleh ubah sebenarnya. Yang mana kita tahu yang very general adalah satu pemboleh ubah bebas. Okay, pemboleh ubah bebas ataupun kita panggil sebagai independent variable. Independent variable ni selalunya kita boleh kontrol dia lah. Kita boleh kontrol dia. Okay, kita boleh orang panggil apa macam kumpulan, kita boleh kontrol, kita ada kumpulan apa, kumpulan eksperimental, kumpulan traditional ataupun kita nak pilih faktor-faktor yang kita boleh pilih faktor-faktornya. Jadi pemboleh ubah ni ada pemboleh ubah independent variable ni selalunya adalah pemboleh ubah yang kita boleh kawal lah. Manakala pemboleh ubah bersandar atau kita panggil sebagai dependent variable. Dependent variable ni kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal. Dan dependent variable ini selalunya adalah outcome kajian kita. Okay, outcome kajian kita. Yang mana selalunya contohlah, kita nak mengkaji tentang adakah motivasi ni dia dapat meningkatkan pencapaian pelajar. Jadi pencapaian pelajar ni adalah something yang kita cuba nak kenal pasti. Kan? Kita cuba nak kenal pasti. Jadi pencapaian pelajar adalah kita punya dependent variable. Outcome kajian kita adalah kita punya dependent variable. So itu adalah pemboleh ubah yang selalu sangat digunakan, yang memang confirm you kena ada. You tak boleh cakap you tak ada IV, tak ada DV. You mesti ada. Okay, at least satu independent variable dan satu dependent variable. Pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. And then kita ada juga yang selalu digunakan iaitu pemboleh ubah perantara. Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai mediating. Mediating variable atau pemboleh ubah perantara ini adalah pemboleh ubah yang dapat somehow yang menjadi perantara antara motivasi dan juga kita panggil kita kata tadi motivasi dengan pencapaian pelajar kan, motivasi dengan pencapaian pelajar. Jadi apa yang boleh jadi perantara di sini? Contohnya di sinilah. Okey, saya tunjuk di sini. Pemboleh ubah bebas, kita tengok baliklah yang saya ceritakan tadi. Pemboleh ubah ini bebas adalah apa-apa yang kita boleh kawal lah, apa-apa yang kita boleh kawal. Pemboleh ubah bersandar adalah apa-apa yang menerima pengaruh atau kesan ataupun outcome kajian kita lah, apa yang kita cuba nak kenal pasti dalam kajian kita, itu adalah dependent variable. Pemboleh ubah perantara ni pula adalah something yang berada di antara independent variable dan juga pemboleh ubah bersandar. Contohnya macam di sini saya ceritakan, okey saya tunjukkan semula lah sekejap ini dia. Okey, so saya nak mengkaji tentang perceived usefulness. Perceived usefulness ni adalah lebih kepada adakah kita rasa teknologi itu berguna dan adakah kita rasa teknologi itu mudah untuk digunakan contohnya. Okey. Satu adalah dia berguna ataupun tidak untuk kita punya ni. Maksudnya kita sendiri mindset kita rasa macam teknologi ni boleh ke bantu kita. So kalau kita rasa teknologi ni boleh membantu, then orang panggil apa? Niat kita untuk menggunakan itu akan lebih tinggi lah kan. Kalau kita tengok compare dengan kita rasa teknologi ni bukannya boleh bantu pun, kita cemerlang kan. Bila kita rasa macam teknologi tak berguna, kita akan rasa macam tak payahlah guna sebab tak berguna pun kan, tak membantu kita pun. So itu adalah contohnya lah saya nak mengkaji. First adalah perceived usefulness, kebolehgunaan. And then yang kedua adalah kita senang tak, mudah tak, kita rasa teknologi ni mudah digunakan tak. Jadi macam tu. So di antara ini kalau kita tengok, ini adalah apa yang kita panggil sebagai independent variable kita. Independent variable kita. Dan saya sebenarnya at the end saya nak tahu adakah niat mereka ini tinggi ataupun tidak untuk nak menggunakan. So ini adalah dependent variable. Okey, dan kita boleh tengok di tengah-tengah ada sikap terhadap menggunakan teknologi. Jadi di sini kita kena tengok balik, sikap ini sebenarnya adalah mediator sebab dia berada di antara IV kita dan juga DV kita.
Sebab tanpa sikap maksudnya dia pun rasa malas, dia rasa macam tak bermotivasi nak guna, dia rasa orang panggil apa, tak rasa nak guna lah kan. Sikap dia tak suka teknologi contohnya kan. Dia tidak akan membantulah untuk meningkatkan niat untuk menggunakan teknologi tersebut. Tapi dengan adanya sikap yang bagus terhadap teknologi, barulah dia punya niat dia akan meningkat. Jadi itu yang kita katakan sebagai perantara tadi. Dia macam membantu untuk kalau dia tak ada, dia akan mengurangkan diri punya value lah. Tapi kalau dengan adanya dia mampu untuk meningkatkan diri itu punya value. Itu adalah perantara lah. Perantara. Okay. So, sekejap Okey, ini adalah contoh pemboleh ubah perantara lah. Macam kat sini, masa pejabat yang selesa untuk pelajar berurusan, jadi pelajar mendapatkan bantuan daripada pejabat di fakulti. Kat sini, masa pejabat yang selesa untuk pelajar berurusan, pelajar mula mengambil risiko, maksudnya kalau macam dia takut-takut nak pergi, dia tak akan dapatkan bantuan juga. Tapi dengan adanya keberanian dia pergilah mendapatkan bantuan. Dia pun akan tinggilah dia punya possibility untuk mendapatkan bantuan daripada pejabat. So kat sini walaupun masa pejabat tu ada, tapi kadang-kadang pelajar ada banyak faktor di sini yang dapat menentukan sama ada dia pergi ataupun tidak mendapatkan bantuan. Tapi di sini kita letakkan perantara di sini yang mana pelajar ni dia berani ataupun dia nak mengambil risiko. Jadi dengan adanya perasaan ataupun sikap yang dia nak mengambil risiko ini, dia akan meningkatkan lagi lah possibility untuk pelajar tu mendapatkan bantuan daripada pejabat. Itu yang dia katakan sebagai perantara tadilah. Okay. Ada soalan ke setakat ini tentang pemboleh ubah? Ada soalan? Ada doktor. Okay, tak ada. Alright, so kita teruskan lagi sikit tentang pemboleh ubah extraneous. Jadi pemboleh ubah extraneous ni adalah pemboleh ubah yang kita tak boleh nak kawal. Yang sometimes, especially kalau kita buat eksperimen lah. Yang kita tak boleh nak kawal, yang sometimes benda tu datang unexpected. Unexpected. Jadi untuk especially kalau kita buat eksperimen selalunya kita akan cuba untuk mengenal pasti semua possible ancaman ataupun co-founding variables yang kita ada di sinilah pemboleh ubah extraneous ini, supaya dia tidak memberi kesan kepada kita punya dapatan nanti. Sebab kita tak nak nanti somehow dia akan menjadi somehow reason ataupun sebab kenapa dapatan kita tidak sah lah, tidak sah. Jadi itu contohnya. Di sini dia bagi sikap terhadap sekolah adalah ditentukan oleh bangsa, tetapi ciri-ciri diskriminasi juga wujud terhadap bangsa. Dan manakala di sini penyelidik hanya dapat mengukur bangsa sahaja. Jadi dia ada banyak lagi apart from bangsa ni, ada banyak lagi kita panggil faktor-faktor lain yang dapat memberi kesan kepada dapatan akhir kita lah. Jadi itulah selalunya, especially kalau kita buat eksperimen, penyelidik selalunya dia kena buat control measure lah, yang mana apa ancaman-ancaman yang boleh wujud dalam proses dia nak menjalankan eksperimen itu, dia kena kontrol. Dia kena eliminate the threats, barulah dia dapat meningkatkan kesahan dapatan ataupun dia punya findings lah, results kajian dia. Okay, ini adalah teori dan pengujian pemboleh ubah kajian. Selalunya kalau kita tengok dalam kerangka teori, kerangka konseptual yang saya tunjukkan sebelum inilah, pemboleh ubah ni dia mestilah berlandaskan, hubungan pemboleh ubah itu mestilah berlandaskan teori, model, kajian-kajian lepas. Macam saya ceritakan tadilah yang TEM tu kan, dia mestilah based on mana-mana teori atau pemboleh ubah ataupun kajian-kajian lepas lah. Dia tak boleh somehow you speculate. Kita sendiri nak cakap kata ya ada hubungan kan, tak boleh. Dia mestilah ada berlandaskan apa-apa teori ataupun model ataupun kajian lepas lah. Okay, ini adalah jenis-jenis penjelasan pengujian teori lah berdasarkan pendekatan kuantitatif. Selalunya
dekat sini macam saya kata, explanation posed by the author as a hunch. Ini yang paling-paling kita panggil kurang baik. Yang mana kita cuma rasa macam ada hubungan. Itu sangat-sangat lemah lah. Especially for PhD or master level, you tak boleh go by hunch. Dia tak boleh macam rasa-rasa ada hubungan. Ataupun selalu student kan, dia selalu cakap macam ni, saya seorang guru, saya nampak benda ni terjadi di sekolah. Tapi itu masih lagi tidak menjadi satu justifikasi yang kuat walaupun you mengalaminya. Sebab bila kita buat research, it must be evidence based lah macam saya kata tadi. Macam kat sini, as theoretical rationale posed by other authors based on studies for relationship. Ini adalah berdasarkan kajian lepas. Maksudnya kalau you refer kajian-kajian lepas, dapatan dia macam ni, jadi dia buat conclusion macam ni. Itu kita panggil sebagai theoretical rationale lah, posed by other authors based on studies. Ini dia better sikit kalau you pakai kajian lepas. Okay, sebab of course bila you pakai kajian lepas, kajian-kajian ni kadang-kadang dia memang ada, bukan kadang-kadang, memang semua research dia mesti ada berdasarkan apa-apa teori atau model. Jadi itu adalah like the next level lah yang bagus sikit lah. And then kita boleh juga follow conceptual framework oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Itu pun boleh juga, which is quite next level lah, maksudnya lagi better daripada kajian-kajian lepas lah. Dan yang paling sangat-sangat baik, adalah bila kita gunakan teori. Teori yang formal. You pakai constructivism, you pakai self-efficacy theory, you pakai self-determination theory, you pakai apa-apalah kan, connectivism, you pakai cognitive multimedia of Meyer, you pakai apa-apa saja teori untuk dijadikan asas kepada bagaimana you nak mengatakan bahawa relationship or connection between variables ataupun boleh ubah. Jadi itu adalah sangat-sangat kita panggil baiklah di situ. Okey, ini adalah contoh, contoh tujuan, objektif dan persoalan kajian yang mana dia menggunakan reka bentuk tinjauan. Kita boleh nampak dekat sini. Tinjauan selalunya dia adalah macam tahap, kan, dia punya main dia adalah lebih kurang banyak mengkaji tentang tahap lah. So kalau kita tengok di sini dia ada tahap hubungan, itu adalah selalunya tinjauan lah, tinjauan. Jadi kita boleh nampak lah di sini adalah contoh untuk reka bentuk tinjauan. Ini ada contoh yang lain lagi, bagaimana kita nak come out dengan objektif kajian mengenai pasti hubungan, persoalan kajian pula adakah terdapat hubungan, hipotesis kajian pula adalah tidak terdapat hubungan. So dia very straightforward. Kalau you tengok kat sini pun mudah sahaja. You dapat satu objektif dan you dah mudah untuk you nak buat persoalan dan juga hipotesis kajian. Sebab dia very straightforward lah, sama sahaja. Cuma kita tukar kata kerja sahaja. Kan? Kalau objektif kajian guna mengenai pasti. Kalau persoalan kajian kita pakai soalan lah, adakah. Hipotesis kajian kita tulis jelas statement tak ada hubungan atau ada hubungan. Okay? So itu adalah contoh yang kedua. Okay, ini adalah kalau sekiranya you all nak buat menggunakan kualitatif. Kalau kualitatif selalunya kita, macam saya katalah, kata kerjanya adalah kita gunakan meneroka, mengkaji, mengkaji, dan persoalan kajiannya dia akan lebih kepada apakah aktiviti, apakah peranan, bagaimanakah pengetu memainkan peranan. So kalau kita baca persoalan kajian kat sini, kita pun fahamlah, kita pun fahamlah bahawa apakah aktiviti. Aktiviti banyak tu kalau bila kita nak interview pengetua lah, contoh kat sini kan yang dilakukan pengetua semasa mula sekolah. So banyak aktiviti yang kita boleh dapat. Peranan, apakah peranan? Banyak peranan yang kita boleh dapat. Kan, instead of like macam kalau kita compare dengan kuantitatif yang mana kalau adakah terdapat hubungan, ya terdapat hubungan, tidak terdapat hubungan. So kita dah boleh predict untuk kuantitatif. Untuk kualitatif dia kita nampak structure dia, kita boleh jelaslah bahawa dapatan dia nanti adalah tidak kita panggil hard kepada dapatan yang tertentu lah, macam mana kita tengok dalam kuantitatif.
Okey, ini contohnya lagi. Macam saya terangkan, tidak ada hipotesis kajian. Jangan tiba-tiba you buat hipotesis kajian pula. Okey, sebab hipotesis kajian tiada untuk kualitatif. Okey. So setakat ni ada apa-apa soalan ke untuk tajuk ini? Usually no siap Ada kan? apa-apa soalan? Usually no siap kan? Tak ada doktor. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak dengar sekarang ni apakah dapatan daripada tugasan yang saya berikan pada minggu lepas. Boleh kita tengok wakil daripada mana-mana kumpulan untuk bentangkan dulu pada saya? Ada wakil mana-mana kumpulan? Saya they have one. Wakil? Ke nak suruh saya panggil? Okey, kalau tak ada wakil saya panggil lah nama Okey, untuk yang pertama saya nak Syasha Amira. Syasha Amira, siapa ahli kumpulan you? Saya dengan Kak Nur Wasila. Okey, so boleh bentangkan apa yang you dah buat dengan groupmate? Boleh sekejap ya. Okey. Okay, yang lain get ready ya. Sekejap ya, saya cuba share screen. Okay. Start dari kerangka konseptual. Okey, nampak ke? Ya, nampak? Okay, boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syasha Amira binti Muhammad Ali dan juga saya punya ahli kumpulan ialah Nur Wasila binti Siam. Untuk kami pilih tajuk kajian ialah faktor kesediaan guru bahasa Melayu dan hubungannya dengan efikasi kendiri dalam penggunaan kecerdasan buatan AI untuk pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah daerah Sepang. Okey. Jadi untuk ni kami punya pernyataan masalah. Ni saya bacakan keseluruhan ke untuk pernyataan masalah? Secara summary saja. Summary saja. Okey, dalam kami punya Okey, untuk kami punya pernyataan masalah ialah kita nak tengok macam mana guru-guru bahasa Melayu mereka bersedia tak untuk menggunakan AI ataupun mengintegrasikan AI dalam pengajaran. Jadi dari segi kesediaan guru tu kita nak tengok dari segi faktor sama ada mereka tahu tak nak guna AI, mahir tak menggunakan AI dan mereka sering tak sikap terhadap AI tu, maksudnya mereka selalu tak boleh guna AI tu dalam pembelajaran, dan juga sokongan institusi. Maksudnya sokongan daripada pihak sekolah dan pentadbir lah untuk menggunakan teknologi yang baru seperti AI ni kan di sekolah. Okey.